Selamat datang, Abang Kazumitsu. Sebenarnya selama ni saya selalu fikir ia sesuatu yang pelik. Apa sebabnya Aldebaran tu lekatkan diri pada monolith? Orang yang telah menempah bahan-bahan untuk membina monolith yang ke-32 pada akhir peperangan Gastria yang berlaku dulu ialah Abang Kazumitsu, betul kan? Dengan semua wang yang abang ada daripadanya, abang dapat memiliki kedudukan abang yang sekarang. Orang yang telah menyebabkan peperangan Kanto ketiga ialah abang. Abanglah sampah tak berguna yang sepatutnya mati dalam perang Gastria dan bukannya mereka semua. Cukuplah di situ. Saya dengar cerita yang awak buat tindakan sendiri, jadi saya tamatkan pertemuan lebih awal. Ini memang mengerut. Satomi, beritahu saya. Selepas awak berjaya selamatkan nyawa saya, apa yang awak mahukan daripada saya? Sebagai pemimpin yang mengetuai kawasan Tokyo, saya naikkan kedudukan Satomi Rentaro kepada 300. Kunci kemasukan maklumat rahsia tertinggi tahap 5. Maknanya, kedudukan awak lebih tinggi daripada Yasuaki. Jadi nampaknya awak dah jumpa saya. Satomi, tolonglah biarkan saya mati sebagai seorang manusia. Sebagai satu-satunya orang yang telah menerima kewujudan saya. Saya tak nak biar awak mati. Sebab tu saya berusaha keras. Ya memang susah. Tapi saya gembira yang saya hidup. Sekarang ni hati saya dipenuhi dengan rasa bersyukur pada awak. Terima kasih banyak. Bagus, Bounce Sweet. Ya, macam tu caranya Bounce Sweet. Baiklah, kelanjar Hana. Jika kita berlatih setiap hari sebelum hari perlumbaan, awak akan jadi lebih pantas. Iyalah, rasanya awak tak tahu apa-apa. Ia tradisi mele-mele, perlumbaan pancake Pokemon. Apa kata semua sertai perlumbaan ni? Siapa saja boleh sertainya, peraturannya mudah. Saya tahu awak semua pasti akan seronok. Mungkin saya patut cuba. Bagus, hari perlumbaan pancake Pokemon tu macam satu pesta besar. Hadiah? Sesuatu yang dia akan suka ya? Ini hadiah lawak ke kecilnya? Mungkin tu cincin untuk bayi. Dia takkan gembira dengan batu-batu kecil ni. Kena pilih yang lebih besar. Melainkan mereka bagikan tapung besar sekali. Ya. Mungkin kita patut cari di kawasan lebih tinggi. Jangan risau, saya ambil. Jangan! Kita dekat dengan kolam air panas. Ia terlalu bahaya. Jangan harap. Awak kena bekerja. Kali ni awak kena cari duit untuk keluarga awak. 100 juta zeni! Saya tak tahu apa nak cakap, Goku. Dengan duit ni, kita boleh hantar Goten ke mana-mana sekolah dan sebanyak mana guru persendirian dan semua yang diperlukan. Ia macam mimpi. Baguslah awak suka. Ya, boleh. Tapi baliklah ke rumah sekali-sekala, okey? Macam tak percaya kita jumpa. Untunglah awak. Dah lama awak nakkan buku tu. Ya. Apa maksud awak tu? Kan awak dah bertungkus lumus belajar. Saya tahu. Kalau nak balas balik, senang je. Cuma jangan rasa bersalah. Hadiah terbaik awak boleh bagi saya ialah terus belajar bersungguh-sungguh, Gohan. Jadi saya ada cendekiawan sebagai teman. Apa semua ni? Itu tak mungkin. Itu tak mungkin. Tidak, tidak, tidak. Apa awak dah buat pada mereka? Mereka cuma manusia yang cuba bertahan untuk hidup. Lepas semua tu, tak mungkin mereka dah mati. Trunks! Mai! Awak betul-betul menang? Ia betul-betul dah tamat? Ya. Saya tak kisah langsung. Awak pasti? Kalau itu yang kami kena terima untuk balik ke dunia di mana semua masih hidup. Kalau awak tanya pendapat saya, itu tawaran yang cukup baik. Saya tak pasti apa saya patut rasa tentang ni. Hari sukan ni memang buat saya tak ada semangat aja. Ia cuma kebetulan aja. Sebenarnya saya memang tak biasa bila orang kecoh-kecoh macam ni. Awak ke yang ngajak semua yokai tu datang ke hari sukan, Usapion. Terima kasih, Usapion. Nani? Mak saya betul-betul gembira dengan prestasi saya hari ini. Dan dia kata dia akan naikkan allowance saya. Sekarang bolehlah saya beli mangga yang saya nak beli tu. Saya juga boleh beli barang-barang Serapias nanti. Gembiranya saya. Budak perempuan tu manusia lah. Entah-entah masa kita dan yang lain datang ke sini awal tadi, budak perempuan tu pun masuk sekali ke dalam dunia ni bersama dengan mereka. Kami akan tolong hantar awak balik ke tempat awak sebelum ni. Saya yakin tentu abang dia pun tersesat kat dalam dunia ni juga, Zura. Ya tak, yalah. Dulu kita pun pernah tersesat dalam perayaan macam ni kan?
Awak boleh nampak keseluruhan plaza dari atas sini. Saya pasti kita akan jumpa abang awak nanti. Awak dah sampai, Keta. Saya nak awak menjadi saksi untuk pertarungan yang bakal bermula sebentar lagi. Hari ini, kita akan tentukan siapa Orochi yang sejati antara kita bertiga. Awak dah sedia? Awak ni siapa? Kami tak pernah tahu pun tentang kewujudan awak. Oi, jadi apa awak nak buat sekarang ni? Tunggulah dulu. Apa kata awak makan manisan ni dulu? Awak ada cakap sesuatu ke? Si kening tak bergaya? Hei, si kening tak bergaya. Awak ke yang panggil si rambut-serabut ke sini? Hei, cermin mata hodong. Ada apa kat dalam tu? Tunjukkan hadiah yang awak bawa. Si bebal kepala putih. Cepat tunjukkannya. Si bebal kepala putih busuk. Jangan memekaklah. Cepat bagi pada saya hadiah awak. Sedapnya! Abang dah balik, ya abang? Kenapa abang ni? Awak ke mana sini? Apa yang abang merepek ni? Kan saya ada kat sini. Jangan nak menipu lah. Apa dah jadi ni? Apa yang dah jadi pada badan saya ni, abang? Abang! Saya nak bertukar jadi yokai balik, abang! Selamat pagi, Indi. Saya kurik tanah di sekeliling tempat ni dan jumpa beberapa harta karun hari ni. Mari kita masuk dan tengok barang-barang yang saya jumpa. Dan pergi ke pengambaraan angin sama-sama. Memang betul apa awak cakap tu. Tak kira runtuhan mana pun mudah je bagi kita. Wah, Cindy. Nampaknya dia betul-betul dah berubah lah kan? Tapi saya sukalah tengok Cindy dalam bentuk manusia macam tu. Yelah tu, kamu cakap macam tu pun tapi kamu tetap datang ke sini sebab nak tahu kan? Saya tahu mesti awak tengah rasa takut. Boleh awak ceritakan apa yang terjadi? Macam pernah dengar lah. Awak semua, kad ni ke maksud awak? Memandangkan awak semua suka main kad, jadi saya pun cubalah beli satu. Oh ya, saya baru teringat yang saya guna kad ni sebagai penanda buku saya. Maafkan saya. Bukan saya yang sepatutnya bersama awak. Nenek saya yang simpan patung ni sejak dulu lagi. Nama awak Jin kan? Betul tak nama awak sebenarnya Jin? Nenek saya yang bagi tahu. Dia cakap masa dia muda dulu dia selalu berbual dengan patung anatomi dekat sekolah. Dia cakap nama patung tu adalah Jin. Tolong maafkan saya, Manami. Budak perempuan dalam kelas kita yang cakap awak suka patung anatomi ni. Sebenarnya ni bukan contengan tapi ni luahan cinta saya. Dia betul-betul sayang ke patung tu. Koji. Awak juga yang cakap. Saya patut bagi kejutan pada dia dengan luahan cinta saya. Awak dah lupa ke? Saya ada cakap macam tu ke? Saya rasa ada orang cuba nak cederakan saya sepanjang hari ni. Saya harap dia tahu mana kita nak pergi. Tak tahu boleh percaya ke tak. Hey, Kane! Berapa lama untuk kita sampai ke lautan 1000 batu karang? Baik. Batuan Myru. Di mana tu? Yelah, jangan pernah persoalkan kearifannya tentang laut. Kawasan tu di darat. Semua, apa kata kita musnahkan pintu? Macam mana awak boleh tahu saya menyamar? Rupanya penyamaran saya tak berkesan disebabkan Harry. Awak tak perlu ajar saya. Saya menyamar bukan untuk belajar aja. Awak belum pernah tengok kebolehan saya tapi dah mula berlagak. Biar saya tunjukkan kehebatan saya. Sebab itulah saya kata awak berlagak. Awak langsung tak tahu kemampuan musuh. Aurora Wings! Lepas ni bintang rock and roll. Macam mana kalau saya tak berjaya jadi bintang rock? Saya tak nak duduk dalam van seumur hidup. Sebenarnya, saya risaukan masa depan saya. Nampaknya agak mustahil untuk saya jadi bintang rock. Tapi saya tak tahu ke mana saya boleh pergi dalam bidang muzik. Saya tak tahu nak buat apa sekarang. Jadi saya akan lupakan muzik. Saya minat IT sekarang. Bidangnya sangat besar. Jaminan kerja yang hebat, rancangan pencen yang kukuh. Ia lebih praktikal. Chunk and the Pieces. Chunk ada kugiran. Ingatkan dia dah lama tarik diri dari muzik. Inilah dia Edwin. Rancangan kegemaran kita ada musim yang baru. Tak sabar nak tengok. Cuma kita berdua.
Selagi Tristan tak guna tu dalam rancangan Lori dan Lenny akan terus rosakkan semuanya untuk saya. Tapi kalau dia tak ada dalam rancangan tu, mesyuarat kecemasan bagi ahli muda kelab Morticians kini akan berlangsung. Saya ingin meminta bantuan. Lori, Lenny, boleh tak awak tonton Vampires of Melancholia dengan saya? Saya tahu awak tak mahu lagi sebab Tristan dah tak ada. Tapi sebenarnya, saya cuma nak luangkan masa dengan awak berdua. Mama masih tak faham kenapa budak-budak kena tidur di rumah Arturo pada hujung minggu. Bertenang? Dah 2 tahun Arturo tak luangkan masa dengan anak-anak mereka tu. Dia tak tahu cara nak jaga mereka berdua. Awak tak nampak apa yang berlaku? Arturo nak buat anak-anak sukakan dia lebih dari suka kita. Okey, baik. Mak akan lupakannya. Abuela boleh jelaskan semuanya. Abuela risau kalau kamu semua rasa seronok sangat dengan ayah kamu. Sampai nak tinggal dengan dia selamanya. Abuela pun ingat kamu nak pindah ke Peru. Sebab tu Abuela buat rancangan untuk rosakkan apartmen ni. Sergio pun tolong Abuela. Kalau tak berdiri di atas bangku ni, Mak nak siap jahit skirt kamu untuk pameran musim bunga. Mak tak sangka Mak akan persembahkan Baile Folklorico dengan anak Mak. Baile Folklorico adalah tarian budaya orang Meksiko penuh semangat. Ini adalah tradisi turun-temurun keluarga kita. Mak, okey aja. Cuma tradisi kita akan mati. Saya cuma teruja sangat tentang Baile Folklorico. Saya mesti macam orang dah tak waras. Kita perlukan satu petunjuk yang bagus. Petunjuk yang tak ada siapa pernah jumpa. Kalau berjaya, kita jadi Wira. Legenda! Wira legenda! Saya tahu, saya terlalu teruja. Saya akan minta maaf esok kalau dia dah keluar dari bawah mejanya. Tapi siapa yang kata, jom kita jadikan ni bandar? Fendrick dan Sinclair kata ia salah seorang daripada keluarga mereka. Tapi kalau awak tak boleh selamatkan mak saya masuk. Oh, Billy. Dr. Wexler tengah uji 2 sistem keselamatan baru yang dia bina untuk Dewan Bandaraya. Satu untuk penceroboh dan satu menghalang kebakaran. Kami akan uruskan. Saya minta seekor panda, 3 pam plutonium dan sebuah kerusi. Tapi kami tak jumpa kerusi. Jadi Tuan Wheeler hantar pegawainya masuk. Kunci untuk memanah adalah konsentrasi. Giliran awak Blossom, awak kena menyelam ke dalam jiwa awak untuk cari pahlawan dalaman awak. Apa dalaman? Lupakan saja. Tarik saja nafas, hembus dan lepaskan. Berikan saya itu sebelum awak timbulkan malapetaka. Nampaknya jelas awak tak boleh memanah. Yahoo! Saya dapat balik kuasa saya. Oh, Storm, saya tak sabar untuk jadi sehebat awak. Tapi saya tak pasti saya boleh buat tak. Ada hari saya okey, ada hari saya tak okey. Tak tahulah kenapa. Sedia? Susah pun susahlah. Biar saya cuba lagi. Saya jumpa sesuatu dalam buku ni tentang pahlawan dalaman. Wahai semangat pejuang jauh di dalam, biarkan diri awak dikuatkan. Berikan Blossom ni kesaktian pahlawan. Poet, lain kali hati-hatilah. Saya tak apa-apa, Poet. Boleh tolong saya bangun sambil bersajak dengan anggun? Oh, saya tak sedar. Tapi saya suka berpantun sebelum beredar. Gadis Smurf lain tak ada pun cakap sambil berpantun. Jadi saya tak perlu nak berlatih melantun-lantun. Bersalam tu cara yang kuno. Biar saya ajar sesuatu yang tekno. Nampak macam susah, lama-lama senanglah. Awak takkan... Baby, jangan sentuh tu. Pergi ke pintu. Betul ke saya cakap dengan siapa tadi? Puan Declutter. Dia akan datang nanti. Oh. Maksud awak wanita berjiwa besar dan tegas yang memperbaiki hidup kita dengan mengajar kita cara untuk menyusun. Oh, lebih baik saya kemas sebelum dia datang. Puan Declutter. Terima kasih banyak sebab datang. Saya Didi Pickles dan ini suami saya Stu. Macam mana saya nak masak sarapan atau bakar kek? Semakin sedikit, semakin kurang tekanan. Hai semua. Main elok-elok ya. Dia dah sampai ke? Saya terus datang lepas baca mesej awak. Saya tak sabar nak jumpa Puan Declutter. Oh, kata-kata awak tu dahsyat. Baguslah. Saya tak belajar bakar roti di sekolah. Oh, rendah dirinya. Didi ada butik atas talian dari dalam tempat tu.
Selamat petang, Aibol. Hari ini adalah salah satu hari penting untuk saya. Bagi orang lain pun, percubaan bersorak adalah hari yang penting. Saya dan Claudine nak sertai Draculaura sebab teman sebilik buat semuanya bersama. Jadi inilah rasa kecewa. Saya tahu banyak perasaan. Tapi saya tak pernah rasa kecewa sebelum ni. Dan saya tak suka. Macam mana nak hilangkan perasaan ni? Perkara penting pertama saya belajar pada hari penting ni adalah teman sebilik tak perlu buat semuanya bersama. Perkara yang lebih penting saya belajar adalah meluahkan perasaan dengan kawan buat kami lebih rapat. Hello, Aibol. Saya baru terfikir betapa saya sayangkan Monster High. Inilah tempat keganasan saya, dihormati dan dipuji. Tapi saya rasa risau dengan kelas biologi. Sekarang saya perlu ambil ujian untuk dapat kredit tambahan. Ia buat saya sangat tertekan. Jadi, saya bawa senior Squeaky bersama saya. Awak berterus terang, jadi saya patut juga. Barang yang hilang tu adalah senior Squeaky. Sekarang awak anggap saya comel. Bukan lagi raksasa yang ganas dan mengerikan. Raj, weh, letak tepi kejap. Kita kena fokus ni. Ini kena jadi parti gebak yang paling teruk sekali nampaknya. Mana pergi Super Sphere, Raj? Mana pergi Super Sphere saya? Teruklah macam ni. Semuanya tak macam yang dirancang. Selagi kita masih ada lagi segunung makanan yang tinggi melangit, parti kita akan jadi. Mana pergi makanan saya? Saya tak nampak langsung yang patutnya boleh nampak dari angkasa. Harmoni tengah tengok lagi. Lepaskan sekarang! Cari sesuatu ke? Aduhai, bahasa Korea kamu jauh lebih baiklah dari orang dalam keluarga ni. Hey! Bukan. Jisoo tu kawan baik Soyun dan dia ialah kekasih Soyun. Okey. Cerita menarik. Harmoni tak terlibat. Dan akhirnya kapal terbang kuasa 9,000 dah siap. Ia ada penggalak turbo berganda. Dia mendarat dikawal dengan hidrolik dan pelekat sisi yang sangat hebat. Ia dah lama bersedia. Dah nak senja, jadi mungkin kita patut tunggu. Iya, itu salah satu masalah kecil dengan kapal terbang tu. Saya tak pasangkannya lagi. Awak nampak kami tak? Ray, nyalakan lampu. Tolong halakannya ke langit. Tolong ya. Berhenti! Bukan atas lantai yang saya baru bersihkan. Kambing? Tapi tak ada kambing dalam rumah ni. Jadi, macam mana dengan usaha kamu? Bagus. Tak salah pun dapat idea baru secara tak sengaja. Banyak ciptaan di dunia terhasil secara tak sengaja tau. Hebat bunyinya. Saya boleh jadi duyung dan menyelam untuk mencari. Kompas. Ai, Kapten. Saya akan cuba lakukannya. Oh, habislah. Tanpa gelang ajaib, saya tak boleh nak bertukar menjadi duyung lagi. Gelang mutiara, budak perempuan jadi duyung. Bonnie, awak dah rosakkan nama baik duyung. Dan saya, Boots. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Macam itulah nak ucap selamat hari jadi dalam bahasa Inggeris. Kan, Dora? Saya pun sukakan lilinnya. Saya tahu apa awak patut minta, Dora. Parti hari jadi impian awak. Kek tu. Kita tak boleh buat parti hari jadi kalau tak ada kek awak. Apa yang kita tunggu lagi? Ada kek hari jadi untuk diselamatkan. Kita kena selamatkan dia. Macam popcorn selalu cakap. Kalau seekor hamster dalam masalah, semua bermasalah. Sebab tu kita akan selamatkan dia juga. Ayo. Popcorn masih belum sembuh. Rasa-rasa dia dah tak ada. Tak boleh. Diri sebenar popcorn masih ada. Okey, Mak. Quacky ikut Bernie hari ni. Dr. Brenda, Ali Bomber Brenda, Ninja Brenda, Quacky. Awak bukan Quacky, awak popcorn. Dah, buy popcorn sedia untuk main. Saya bawa Quacky pagi tadi, tapi bila sampai sekolah, popcorn dalam beg saya. Lepas tu yang lain pun datang. Awak tahu saya tak menari. Lagi-lagi bila banyak dino tengok. Lagipun, saya ada perlumbaan nak kena menang. Dan sekejap, ya. Semalam rupanya tak nampak macam ni pun. Perubahan.
Perubahan apa? Oh, saya perlukan piala tu. Tapi, peraturan mana boleh secara rawak? Oh, perlumbaan ni mesti huru-hara. Jangan risau, Tommy. Tim, awaklah adik yang terbaik dalam Dinoverse. Awak pun sama, Tommy. Masuk! Jari kaki kena cagu. Awak kena bawa saya pergi hospital. Tolonglah saya bangun. Au! Oh, jari kaki saya! Awak kenalah tolong bawa saya masuk. Tak boleh. Nak balik macam mana? Selamat pagi, doktor. Apa awak nak buat? Bane! Nampaknya Butterbutt tinggalkan awak untuk kawan baru. Kalau awak perlukan pengganti, saya kenal seorang jelitawan yang berambut merah yang sangat menawan dengan duit bertimbunan. Sekian. Nampaknya sekarang ada kekosongan sebab adik awak dah tinggalkan awak. Dan saya nak menjadi Powerpuff Girl. Lagipun memang ada kekosongan kan? Jadi saya diterima ke tak? Oh, betul ke? Apa kata kalau kita tengok dulu? Kejahatan kembali dengan gaya. Jadi awaklah Datuk Bandar. Memalukan. Apa seluruh bandar ni? Jadi, awak boleh tutupkan kuasa untuk... Yalah, penjara Albatross. Bersedialah untuk menghancurkan Powerpuff Girls Barbie. Pembolosan penjara gaya masa kini. Awak ikut saya ke? Apa benda yang awak cakapkan tu? Yalah. Sebab awak cakap Kuga serokkan guli tu di tempat tinggi. Ke kanan. Apa? Mari pergi. Okey. Kat mana memori Kuga tersimpan? Saya kena cari memori guli tu. Kingdom Force, selamat datang ke pertandingan monyet besi. Ya, pemenang kerajaan hutan. 3 tahun berturut dan saya pemenang rekod bertahan. Hai semua, ini adik saya Daisy. Yang bertuah sebab saya tak bertanding, sebab itulah dia bermimpi nak menang. Tapi ini semua terjadi sebab saya terbawa-bawa dengan pertandingan tu. Maaf sebab rosakkan kemenangan kamu. Kakak bangga dengan kamu. Ini Liberty Longtail, melapor secara langsung dari kerajaan hutan. Saya bersama Profesor Dumbit yang baru saja membuat penemuan bersejarah. Yang akan membuatkan cerita ni paling hebat. Kalau kita boleh cari jalan keluar. Oh, wow, kejap. Awak cakap perangkap? Maksudnya, bagus ke? Kingdom Force, kami gembira awak datang. Saya harap sangat saya boleh rasa kek yang luar biasa tu. Tapi malangnya ia mustahil. Awak serius ke ni? Awak tak dengar ke apa saya cakap? Ia misi yang sangat berbahaya. Dan saya tak takutlah. Cuma saya tak nak kena serang dengan lebah monci. Willow yang penakut. Dia tak tahu apa yang dia cakap. Dan Cory pun sama juga. Ketawa kecil. Benda pasal buah peach. Nah, kamu memang bijak. Tapi Mak tak pernah sukakan buah batu. Kamu pergilah buat hal sendiri. Mak dan Ayah ada urusan penting dengan satu sumber kuasa purba sekarang ni. Memang salah kalau kita hancurkan impian anak kita. Itu terlalu kejam, walaupun bagi iblis. Kiara, boleh tak kalau kamu jangan kacau Coco? Abang? Apa yang Abang dan Coco buat? Abang dah buat budak-budak ni jadi malas. Tak, dia. Semuanya kena ada sistem, faham? Dengan apa yang Abang dah buat ni, mereka tak akan ikut. Semuanya salah Abang. Dia. Datang balik! Saya nak cerita! Oh, jangan bunga! Ini untuk awak, si cantik. Ya, doktor. Macam tiba-tiba je itu je yang saya boleh fikir. Dan saya tahu saya biasa macam tu. Tapi ni dah melampau. Sini. Cupid dalaman saya? Apa tu? Saya dah sembuh. Semua benda nampak sangat menawan. Oh! Jabba dah kembali, sayang! Jadi, ia ada masalah ke? Saya tak terkejut pun. Tak macam awak semua. Bila bau dan bau bertukar, mereka akan jadi satu bentuk, bukannya dua. Sebab mereka tak boleh nak dipisahkan. Apa kata kalau awak berdua berpecah dan ianya cuma untuk pusingan kali ini saja? Saya ada rancangan, kawan.
Kita akan bergabung dan buat kipas besar depan pintu masuk ke dalam gua tu. Ia akan bagi cukup angin untuk tolak berbola kunyah tu keluar. Terima kasih. Ya, betul. Sayalah. Sangat besar. Sayalah Jessica besar. Sudah tentu, sayang. Mestilah boleh tolong. Awak kena tahu, lagu saya Gempar. Baiklah, Jessica kecil. Bersiap sedialah untuk masuk tidur. Jangan kau risau, sayang. Lagu ni istimewa untukmu. Wow, bawa besar bah Jessica. Alahai kamu ni, marah betul lah. Nak kunyah-kunyah tak? Kesiannya cucu nenek. Berkawan ni memang susah kadang-kadang. Tahu tak sama cara ni bukanlah teruk pun. Kamu dengan nenek datang taman sama-sama dan main buih sama-sama. Tapi sekarang, kita buat hal masing-masing. Tapi kita masih lagi berseronok. Tak ada persamaan, jadikan persahabatan lagi bermakna. Mungkin kamu boleh fikirkan untuk tukar cara berbeza tu dan jadikannya lebih baik? Apa? Tapi Mak, saya tak nak balik lagi. Saya seronok sangat ni. Tapi saya tak nak tolong. Saya nak bermain je. Boleh kita bercakap? Saya tak nak berhenti bermain. Kenapa saya kena balik rumah sebab bayi tu nak mandi? Mungkin saya tak nak jadi seorang abang. Kalau you pun, bukan sekarang ni. Saya rasa saya dah sedia untuk balik sekarang, Barney. Saya nak tolong adik perempuan saya. Saya pun sama. Tapi apa kita boleh buat? Saya dah boleh nampak dalam mata dia. Sia-sia je kita halang. Untuk dia, kita kena buat satu panggilan. Hello, kostum haiwan Malibu? Buka sepanjang malam, penghantaran percuma. Apa? Mula-mula ianya penguin dan seruling. Sekarang kasut yang sangat kecil? Ini salah satu helah Chelsea ke? Buat kita berlari sepanjang malam buat benda yang tak masuk akal? Jadi korang akan berseronok parasailing. Andrea melepak dengan bintang pop terkenal dan saya bawa budak kecil ke tandas. Saya betul-betul okey dengannya. Jangan salah faham. Kerja musim panas saya ada banyak faedah. Luangkan masa yang saya mahukan dengan kawan-kawan bukanlah salah satu darinya. Kadang-kadang ia berjalan macam yang awak mahukan dan awak dapat jalani hidup fantasi awak. Wow! Kebanyakan orang dah salah. Pembersih vacuum ni makan lagi mewah dari kita. Kamu pergi mana tadi? Kamu patut beritahu Mak kalau kamu nak pergi ke hutan. Dan apa masalah dia ni? Mana? Keluar dari rumah. Saya genius. Mak tak nak layan hari ni. Ayah kamu cuti sakit hari ni. Dia makan sarapan dalam bilik. Jadi mesti banyak sisa makanan dalam tu. Pergi tengok dia sambil Mak baiki vacuum ni. Cepatlah. Tolak. Rasanya dia tak nampak kita kat sini. Ya, saya nampak tadi. Biasa je lah. Dia kan sama kelas dengan kita. Saya tak sesuai dengan dia. Saya rasa saya ada reaksi alahan dari Apple ni. Saya tahu siapa lebih sesuai. Tunggu sekejap ya. Mereka cari teman bergambar dengan Adrian. Apa? Awak pergi ke putera impian awak dan saya boleh jaga si adik comel ni. Percayalah. Unicorn bersatu. Jom kita ke dunia Rispa dan makbulkan permintaan budak-budak desa yang bersedih. Yeehaw! Tak ada benda yang mengujurkan berlaku di bandar ni. Semuanya aman. Kalau awak nak sesuatu, awak kena buatnya sendiri. Nadia Shemak, ni Chloe Bourgeois. Maksud saya Queen Bee. Baik awak datang cepat. Saya nak selamatkan penumpang kereta api dalam masalah. Awak kena rakamkannya. Ya, saya langsung tak ada kawan di sekolah kecuali Sabrina. Tapi dia tak tahu saya cuma gunakan dia. Hobi saya ialah menyusahkan hidup John. Siapa kisah apa nama dia? John, apa pun masukkan beg saya. Marinette, saya tak nak bersama Adrian lagi. Dia kecewakan saya. Tapi awak tak nampak gembira jadi kawan rahsia saya. Saya nampak awak berpusing dan pergi dari sini. Tak, lebih jauh dan dalam. Maksudnya kita kena cari di tebing Sungai Sen. Lebih dalam dari terusan ni. Kita mungkin kena memancing untuk clue tu. Mari Marinette, mari menang cepat. Tengok, kita betul. Kita kena pancing clue dengan rod dan magnet ni. Nah, sekarang pancing. Awak lagi suka dipanggil dengan nama penuh atau samaran?
Hello semua. Ya memang sangat mengagumkan. Putera Ali ajak saya dan mak ayah saya ke istananya. Saya sangat rindukan awak semua. Susah betul berada di percutian indah ni jauh dari kawan-kawan saya, lebih-lebih lagi pada Hari Wira. Hari ni saya akan jumpa Putera Ali untuk beritahu dia satu idea saya. Marinette, Putera Ali akan balik ke Acu hari ni kan? Saya tak cakap yang dia akan ada bersama Marinette. Saya cuma cakap dia menjemput kami semua. Mak ayah dia yang jadi host. Dia tipu. Tentu lebih senang kalau ada dayang-dayang lain yang boleh tolong. Tapi takut pula satu negara tahu tentang rambut Tuan Puteri. Rambut saya tak nampak kan? Dah tentu. Tuan Puteri yakin boleh buat? Hati-hati jangan sampai terjatuh. Bertenang. Semuanya berjalan dengan lancar. Kalau ini peluang terakhir untuk jaga Tuan Puteri, baik saya lawan sama. Ia taklah beri inspirasi sangat daripada lintas sampah. Ia buat rumah, kehidupan daripada barang buangan yang orang lain tak sukakan lagi. Hinggalah, BAM! Satu hari ia dipukul ombak dan mati disebabkan garam. Kemudian kita boleh jual benda-benda yang ia makan. Bunyinya macam benda-benda yang diajar di sekolah majlis. Lebih teruk lagi, mereka paksa kamu belajar majlis dengan cara yang betul. Majlis bukan macam tu. Ia bahaya dan ia tak boleh dijangka. Dan sebab itulah ia mempesonakan. Saya tak tamat sekolah dan tengoklah saya. Siapa yang tak cemburukan kedudukan saya sekarang? Suka hati awak lah. Tuan Demi. Tuan Demi? Saya tak tahulah. Mungkin saya patut ajar dia. Saya selalu gemuruh sebelum ujian. Bukan awak yang ambil ujian tu. Aduh, saya ni batu, ingat tak? Troll, sekali je saya teringin nak jadi puteri. Saya rasa saya tak sesuai masuk dunia hiburan. Jadi saya hero akhirnya. Oh, macam tu saya suka. Okey. Dah tiba masanya saya guna skill buat rancangan internet saya Weekly Witness ke tahap seterusnya, layar perak. Dan saya pasti saya akan menang. Sebenarnya, saya memang nak buat filem tu sendiri. Tapi ini projek besar. Jadi, okey, saya nak awak tolong. Saya dah tahu filem apa saya nak buat. Filem raksasa. Jangan risau, ia bukan filem seram. Ia filem komedi, penuh dengan aksi. Filem kita akan jadi terbaik. Ya, akhirnya. Ya, saya membawanya. Saya pun tunggu lama. Memusnahkan Nawak pasti akan memuaskan hati saya. Bagus. Sekejap apa? Larilah, tuanku. Lari, cepat. Rowan, awak ni masih hidup. Mana dia Emperor? Wah, saya tak kisahlah. Kalaulah ada seseorang yang saya teringin nak musnahkan di dalam galaksi ini, awaklah orangnya. Bersedialah sekarang untuk bersemadi bersama Force, Rowan Freemaker. Kamu lupa ke hari ni hari apa? Ikut Mak pergi kerja kan? Mungkin Mak yang lupa. Mak ingat yang Mak ni Mak kamu. Oh, jadi apa pula pekerjaan Mak di sini? Kita berdua akan berseronok nanti, tengok je lah sayang. Sebelum ni kamu suka ikut Mak pergi kerja. Sayang, kamu tak apa-apa? Ya! Kamu kena tunjukkan yang kamu tak rasa takut. Ya! Betul ke ni, Penny? Mak pun sayang kamu juga. Pukul 7. Jadi kita cuma boleh jalan kat pulau. Macam yang ni. Oh, mungkin untuk kali ni saja awak pakai kasut yang boleh halau buaya. Ada aisin biru lah. Dan hiasan. Apa kata ubah suai supaya kita berjalan atas air? Dah cukup lah. Saya akan jadi pengemudi bot dan seberang laut ni sekarang juga. Cuma istana ni bukanlah sesuatu macam rumah. Langsung kelu-kelai kezu saya, topi berfikir saya, beg frost tambahan. Saya macam dah kemas semuanya kecuali topi tidur saya. Saya tak tahu kalau saya boleh tidur sebab saya masih belum cuba makan benda pudinan ni lagi. Sekarang saya akan tutup mata saya. Selamat malam, Alice. Ini pancake pisang yang sedap. Jadi, sedap tak? Kelas memasak? Nampaknya ini tugas untuk Wonder Star. Tak ada masalah terlalu besar untuk Wonder Star. Saya tak tahu. Bukannya Mayan ada datang sini pun. Kalau betul apa yang Mayan cakap, jadi siapa pencurinya? Mungkin Jordi letak pisang dalam kereta tolak.
Kenapa ni si kecil? Sakit perut ke? Inilah yang dipanggil tegas, tahu tak? Sekarang tutup lampu tu. Pergi tidur. Ini satu arahan. Ada sebab yang dipanggil kasih sayang yang kasar. Saya ni memang langsung tak ada naluri keibuan kan? Rasanya awak agak comel. Walaupun awak telur. Mama dah ada kamu. Kalau saya selamat, tengok. Saya bagus dengan budak. Ianya hidup. Oh, sebenarnya dia agak comel. Ya betul tu. Buaya kecil. Tidak, kita sertai liga ni untuk dapatkan kawan. Dan kalau kita perlu ubah cara kita bermain, kita akan ubah. Pasukan, kita dah ada asas untuk bermain bola bergen. Tapi kita kurang satu bahan, iaitu garang. Dan kita perlu belajar untuk jadi garang. Kalau itu aja peluang kita untuk bermain dengan bagus esok. Apa pendapat kamu? Tengok dan belajar. Awak tak bagus, Branch. Saya makan terus macam awak untuk sarapan. Boyo! Di mana selebriti kecil saya? Hei, saya kenal budak tu. Dia boleh nampak kita? Tak, ya tak mungkin lah kan? Tak pasti, tapi memang menyeronokkan. Bila mereka sedar gula-gula dah habis, mereka akan pergi kan? Knock knock. Dah terlambat untuk ucapkan selamat malam pada cucu sulung nenek ke? Tak lambat untuk kami berdua. Kamu biarkan dia keluar dari katilnya ke? Kita pernah cakap tentang ni si kepala besar. Kamu tak boleh jadi ketua rumah lagi. Gigi takkan terperangkap dengan kecomelan. Oh, kita akan uruskan perangai tu musim panas ni. Dan untuk kamu cucu kesayangan, selamat malam Timmy. Macam mana saya boleh buat fizik peringkat college tapi tak dapat faham benda yang mudah macam cinta? Atau kita boleh kumpul data, temu ramah pakar dan sunting dokumentari pendek. Awak tengah mengangguk kosong kan, betul tak? Lota, daripada perbaiki metafora, awak tak buat salah apa pun. Blogi tu asyik bergaduh je. Ya. Ini bukan tanggungjawab awak. Lagipun, kita kena nikmati bebas blogi sementara ada masa. Ya. Jadi pasukan, Zenko kamu hari ini ialah mempromosikan warung Lula. Memandangkan kamu tak boleh alihkan warung Lula senyap-senyap, jadi kamu kena bawakan pelanggan kepada dia. Bila pelanggan tak tahu nak pilih antara udang, ayam, saya cadangkan mereka. Cuba ke semuanya. Betul tak, Ponzu? Makcik cuba fahamkan warung Lula dikerumuni berpati dan kamu perlukan mi untuk halau burung-burung tu. Kamu datang ke tempat yang betul. Tak ada burung yang akan tolak ramen saya. Jadi awak semua teruja ke? Atau tak? Awak kenal pasukan awak, Toretto. Tapi saya kenal agensi ni. Dan apa saja risiko yang diperlukan memang berbaloi. Lagipun peralatan tu di salah sebuah lokasi yang paling selamat dalam dunia. Ia di bawah pengawasan berterusan oleh tentera bersenjata. Tak ada siapa dan maksud saya memang tak ada sesiapa yang boleh sampai ke sana. Oh tidak, ada orang dah ke sana. Siapa yang curi bekalan tu mesti tahu tentang kawasan ni. Gary, komputer saya sekarang! Boleh tolong keluarkan kami, tak? Oh, awak biar betul. Tapi, mungkin ada makhluk asing yang sedang menyamar. Saya takkan tertipu lagi. Nanti saya yang botak. Lagi. Maafkan saya, Kira. Kami langsung tak tahu awak di sini. Kami cuma datang untuk... Biar betul ni, Tom. Awak nak saya buat pendedahan pasal Shark Dog? Saya? Pembaca berita? Akhirnya... Jangan fikir macam mengintip, Julie. Awak hanya perhatikan Shark Dog tanpa pengetahuan dia. Tom, hari ini buat saya ingat kenapa saya nak jadi wartawan. Untuk cari cerita sebenar. Tak kira apa. Dan yang sebenarnya, Shark Dog memang agak pelik, tapi hati dia sangat baik. Bukan itu yang awak nak, tapi itulah ceritanya. Oh, sekejap. Belum jumpa semua lagi. Tak semua ada rasanya. Mana Kip? Tunggu, saya tak rasa yang kita semua dapat bola dengan sama rata. Tengok. Tilly dan saya ada jumlah bola yang sama. Awak semua, berapa banyak bola lantun? Malah sekali tidak, Agent. Itu masalahnya. Kita ada misteri dalaman yang perlu diselesaikan. Skuad tikus dah hilang. Sedang mereka menyiasat di Arktik. Kami terima panggilan kecemasan. Ya, memang tidak. Sebab itu saya perlukan awak untuk pergi ke Arktik dan cari mereka. Segera. Apa maksud awak? Awak tahu yang pesta ni hari ni? Awak tahu betapa pentingnya misi ni? Awak tahu saya risau sangat dan awak gunakan itu pada saya. Sebab kita bukannya kawan. Dan saya lega ini hari terakhir kita berdua bersama. Di sinilah misi kita tamat.
Rasanya elok saya pergi sendiri saja. Selamat tinggal, Po. Makcik gembira dapat jumpa kamu lagi. Saya... Tutup mulut dan cepat peluk Makcik. Dan siapa pula yang datang sekali? Makcik? Tolonglah, panggil saja Makcik. Gembira dapat jumpa kamu, Hana. Dah tentulah Makcik akan jaga dia. Bila kamu tak adalah tempat ni sunyi lagi bila ada dia. Usagi. Bila kamu nak pandai berjalan, kamu dah belagak nak jadi samurai. Kalau bekerja semula dekat ladang, hati kamu takkan tenang. Kita berdua pun tahu kan. Jadi, Cik Puan Chizu, awak dah cuba cara awak. Sekarang saya akan bawa Ninja Neko kembali ke asas. Keganasan, ketakutan dan pencurian. Siapa setuju dengan saya? Tengoklah, tak ada siapa yang setia dengan awak. Kenapa mereka nak setia? Awak tinggalkan keluarga sebenar awak untuk bersama dengan sisi yang tak guna. Mereka tak pedulikan awak pun. Biar saya beritahu awak apa saya peduli. Saya cuma nak tunjukkan yang saya boleh kalahkan awak. Ya, tapi kali ini saya dah bersedia. Saya dah banyak bersenam. Mana ada gimana? Saya sendiri datang. Awak kelam kabut dan suka pentingkan diri. Saya tak boleh nak ajar kemahiran hebat saya untuk mereka yang bersikap macam awak tu. Jadi terpaksa uji awak dulu. Saya kena tengok sama ada awak letak diri awak dulu sebelum yang lain. Dan awak berjaya buktikannya dengan cakap saya. Saya dapat rasakan sesuatu semakin hampir. Malapetaka yang teruk. Dunia ni perlukan adiwira hebat. Usagi, saya akan jadi sensei awak. Hai anak-anak, Mak dan Ayah kamu nampak benda yang pelik sangat di kamera pantai tadi. Dan jerung, belut dan obo-obo. Cara kamu selamatkan taman ni ibarat silap mata. Kami nak tengoknya sendiri. Mak tak percayalah, tak tahu nak cakap apa. Masa kami jadi ranger semangat, kami cuma boleh jadi satu haiwan. Dengan Prisma Paradox, saya boleh tukarkan tempat ini menjadi sebuah syurga. Syurga saya! Hah? Grim dah mula mereput. Tak. Ini tak masuk akal. Saya ada semua serpihan. Saya letaknya dengan betul. Apa yang tak cukup? Ini ancaman kepada seluruh pulau kita. Para pelajar, balik ke kampus sekarang juga. Dan jangan ke mana-mana hingga arahan dikeluarkan. Encik Carmichael, saya ada masalah lebih penting yang perlu diuruskan sekarang. Majlis Grim mungkin dah pun berada di luar akademi. Atau di dalam akademi. Saya taklah begitu benarkan cara kamu semua. Tapi saya boleh terima niat baik kamu semua tu. Dan saya lega yang kamu semua selamat. Selamat datang Spark, Mac, Brights, Axel, Sidecar dan Coop. Keenam-enam kamu dipilih kerana kamu semua ada bakat untuk jadi pelumba Hot Wheels generasi seterusnya. Kita akan guna kereta lumba Hot Wheels, bina lita lumba dengan pembina lita dan belajar apa ertinya untuk jadi pelumba Hot Wheels. Siapa dapat markah tertinggi akan menjadi juara camp. Hari ini ialah hari ke-1165 saya dikurung dalam bilik kaca ni. Pada tahun pertama, saya berjanji yang saya akan penuhi apa saja hajat orang yang dapat mengejutkan saya untuk bangun daripada tidur yang panjang ni. Tahun berikutnya, saya berjanji yang saya akan penuhi apa saja hajat untuk orang yang boleh tolong untuk biarkan saya mati. Supaya saya boleh akhiri segala kesengsaraan yang saya tengah alami ni. Peliklah. Dia memang ada aura pembunuh. Tapi saya rasa bukan dia yang bunuh. Kalau betul dia yang bunuh pengetua, takkanlah dia nak biarkan mayat terbiar macam tu je. Dia mesti kena sorok atau tanam, betul tak? Ini profil Lee Rojun. Ia tulis yang dia graduan University Northwestern 2011. Kalau dia di Amerika, mustahil dia di sini untuk ke 5 tahun lepas. Jadi, Lee Rojun bukan pembunuhnya. Kejap. Alamak sayang, saya dah terlupa ambil dari kedai Dobi lah. Awak ada temu buat penting kan? Maaflah, Aram tak cukup protein, jadi saya masak telur gulung dengan sayur dan daging lembu. Oh. Mana boleh. Saya akan buatkan awak sup tauco. Tunggu sekejap. Amboi, baiknya suami saya ni. Awak hantar tukang urut dan jururawat di rumah penjagaan mak saya? Itu. Saya sentiasa rasa bersalah dan berterima kasih.
Dr. Joe bimbang tekanan darah puan yang tinggi. Jadi saya sediakan teh Akakutsu. Ini tonik herba yang baru. Maaf. Jadi puan, tentang Tuan Muda Sejun, boleh tak puan campur tangan dan halang? Saya minta maaf. Tentu saya hilang akal sekejap. Dahlah saya tak ada mak dan ayah. Sekarang saya dipelekehkan sebab ni. Kenapa sebab saya ni anak yatim ke kak? Saya tak buat salah pun. Kenapa saya kena rasa malu pula? Salah saya ke mak ayah mati? Saya layak dituduh macam tu sebab saya miskin dan tak pandai. Kakak masuk campur urusan semua orang di kejiranan ni. Tapi kakak tak peduli pun sama adik saya. Saya dah makan ataupun belum. Dahlah saya tak ada mak dan ayah sayangkan saya. Sekarang kakak saya pun tak percayakan saya. Saya dah tak ada sesiapa. Mak Harang tentu nampak lesi kulit pada badan dia. Dia juga tentu masih ingat pasal tu. Sebab itu kali terakhir dia nampak Harang. Lesi kulit ni akan bagi tahu saya ejen penyebab keracunan tu. Tentu ada lesi kulit pada dada dia. Macam bintik-bintik merah pada badan. Cubalah ingat walaupun susah, ia sangat penting. Saya akan bagi tahu makcik kalau dah pasti nanti. Saya ada satu masalah. Dia bukan budak-budak. Dia Guma. Tolonglah, saya kena keluar pekan dan saya takkan balik hingga sebelum perlawanan besar dia. Okey, saya jarang cakap tentang perkara ni sebab ia agak memalukan. Tapi, saya model rambut. Mak saya lantik ejen yang uruskan saya untuk penggambaran majalah syarikat yang buat produk berkaitan rambut. Tolonglah, dia selalu kesunyian dan ada ubat yang dia kena ambil. Satu malam je, tolonglah. Saya terfikir, memandangkan ini upacara yang istimewa, keluarlah dari fikiran saya. Saya takkan keluar selamanya. Apa yang lebih berlendir daripada lintah? Kejahatan tak kira keluarga. Sayang, kami dah berjaya. Apa dia masalah dengan awak semua ni? Saya tak suka tengok apa yang mereka tengah buat ni. Kita mesti beri mereka amaran. Berita buruk. Kami dapat tahu ke mana semua barang dalam kedai gula-gula tu. Mereka pasang perangkap di parti raungan tu. Yang Arif, kami nak bagi tahu yang kami ada bukti kukuh bahawa klien saya memang menggunakan nama She-Hulk betul-betul. Klien saya guna She-Hulk. Bukan sebagai nama untuk dieksploitasi menjadi nama produk. Tapi sebagai sebahagian identitinya. Baiklah, kalau kita lihat bahagian biodata, klien saya ada tulis dan saya petik hijau, mapan dan juga seluar jin yang sangat menawan. Dan untuk menjawab soalan apa anda cari dalam pasangan anda, klien saya tulis yang kuat belakang dan ada katil besar yang sangat kukuh. Hai. Susah-susah je. Wah. Oh, tahu tak benda manis-manis ni tak elok untuk kamu dan pinggang kamu. Oh, Jen, ada seorang budak ni. Dia kerja dekat kedai kopi Mak selalu pergi tahu. Nama budak tu Yusuf. Jangan jodohkan kami, Tak, Mak. mana ada. Dia tu muda untuk kamu. Dia tu nak jadi adiwira dan Mak bagi tahu dia yang anak Mak adalah adiwira. Dia tak tahu pasal kamu. Tapi Mak bagi nombor kamu supaya boleh minta nasihat kamu. Janganlah bagi nombor saya kat orang tak kenal. Jen. Kalau kamu boleh dengan saya, maknanya kamu di tempat ni. Ford perlukan kamu. Saya dah tak boleh menjaganya lagi. Semua ni tak ada kaitan dengan saya. Ada tujuan kamu ke sini. Mungkin kamu tak nampak hubungan tu. Kalau kamu tak nampak mereka, tak bermakna mereka tak wujud. Saya tahu kamu takut. Cuba kekal dengan Ford. Jaga sampai Mekah. Kemudian, kamu akan dapat apa yang kamu nak. 396? Apa? Tak mungkin. Ini mustahil. Kamu tak tahu? Ratu kesayangan kita tak ada lagi. Kamu tak perlu risau 396. Kita akan menuntut Bella dan menghukum tebuan yang jahat. Memang benar. Beta bersalah. Beta hilang pertimbangan dan biarkan anak lebah yang keliru ni merayau-rayau di padang lalang. Kasihan anak ni. Dan sekarang fikiran dia dah tak keluar. Kejap! Baiklah, kalau kamu yakin sangat, tunjuk kepada kami di mana madu tu. Tadashi! Oh, biar betul! Kamu ni mesti hero! Banyak saya dah dengar pasal kamu! Kamu mesti sukakannya. Jadi
Okey, asid petrolium. Secubit kobalt, hidrogen peroksida secukup rasa. Panaskan sehingga 200 darjah Celsius dan... Nampak hebat tak? Memang menarik kan? Kimia, besi dan perapuhan. Boleh tahan, Honey Lemon? Chester Whipple, Encik McQueen. Filmo, minyak. Baiklah, saya di sini. Apa dah jadi? Tunggu, apa benda ni? Hey, remote. Kenapa awak buat macam ni? Awak sendiri yang cakap. Ini peluang terakhir awak. Saya sukakannya. Oh ya, terlalu tegang. Saya awan gebu. Entahlah, dah sedia nak kalah lagi? Oh, awak bawa awan gebu awak tak? Harap tangki awak tak bocor. Oh, saya dah tukar tangki baru dan tidur dengan nyenyak. Silakan, Tuan Guru. Sejarah berulang lagi sekali. Ayah saya akan tinggalkan rumah dan jadi orang tua pemarah sama macam atuk saya. Saya tak dapat buat keluarga saya berbaik. Saya ni bodoh betul lah. Wow, Amy, awak ni genius lah. Siapa? Awak tak faham ke? Saya boleh pecahkan sumpahan. Saya buat apa atuk dan ayah tak boleh dan akhirnya semuanya akan berubah. Saya akan ke bulan dan awak berdua kena tolong saya. Siapa setuju? Saya setuju. Sayang. Ya, sayangku. Apa tu? Apa ada di dalamnya, sayang? Lihat dunia. Oh, saya suka betul tu. Oh, sayang. Mungkin kita dah silap. Kita boleh buat lebih baik. Oh, sayangku. Saya seronok dapat melihat dunia dengan awak. Walaupun tempat ni basah. Oh, sini pun awak. Merata tempat saya dah cari awak. Wow, kita memang ke atas ni. Wow, tanda pada lengan awak. Dan tu? Wow, jari kaki kaca. Setiap tanda, satu pengembaraan. Biar betul ini kenderaan awak. Tidak! Saya tak dibenarkan untuk keluar dari dinding. Jangan risau. Seronoknya, jantung saya berdebar. Saya rasa sangat bernyawa. Jom lompat lebih banyak lagi. Awak betul, Pa. Mereka memang menyusahkan. Kadang-kadang awak perlu paksa diri awak dengar monolog panjang tentang Triceratops berhijrah. Tapi ia berbaloi sebab awak dapat kawan seumur hidup. Kadang-kadang awak perlu paksa diri awak makan kek cawan menggelikan berbentuk muka sendiri. Tapi ia berbaloi dapat tengok mak awak senyum. Kadang-kadang awak perlu paksa diri awak bersangka baik ada ayah awak. Walaupun dia asyik buat silap dalam hidupnya, dia sentiasa mencuba. Keluarga saya dah banyak kali cuba untuk bersatu dan akhirnya kami berjaya. Kadang-kadang keluarga memang menyusahkan, tapi mereka patut diperjuangkan. Mungkin itu satu-satunya perkara yang tinggal. Saya dah faham sekarang. Yang perlu disatukan kembali bukannya kristal tu, tapi kita. Kita boleh kembalikan semua yang kita dah hilang. Tapi terserah pada kita. Kita boleh kekal terpisah oleh rasa takut dan rasa curiga. Atau kita boleh pilih persahabatan dan pilih kasih sayang. Itulah keajaiban sebenar. Serpihan ni dah bersinar dengan sangat terang. Ya tentu kat sini, Tangerine, saya dapat rasakannya. Malangnya penggambaraan awak semua akan berakhir di sini sekarang. Kawan awak akan jadi makhluk pertama kat dunia baru yang saya kuasai bila papan zamrud tu jadi milik saya nanti. Saya akan penuhi kota-kota dengan roh, makhluk-makhluk ajaib dan mantra. Kemudian awak semua akan jadi makhluk pelik. Okey awak semua, apa kami nak buat? Memang sangat serius. Memang betul tu pemain bola nombor 1. Sekarang, sebelum saya terangkan, hanya ada satu benda saya nak selesaikan dulu. Boleh kita bergambar tak? Tengoklah ni, berbalas sesama sendiri. Soccer ni sukan berpasukan. Dan sama ada awak suka atau tak, awak semua sepasukan. Sir Golden Loin, kamu setia kepada kerajaan atau kesatria yang bersubahat dengan raksasa? Sejak saya kecil lagi, saya alami mimpi sama. Saya jumpa rekahan pada kubur. Saya menjerit. Tapi tak ada siapa dengar. Rekahan tu jadi semakin membesar sampai temboknya runtuh dan raksasa mula masuk. Sekarang dah ada raksasa di negara kita.
Saya dah tunggu 15 tahun untuk ni. Saya dah tunggu 15 tahun untuk balas dendam ke atas mak awak. Apa? Untuk rampas tahta nenek awak dan musnahkan kerajaan Kraken selamanya. Chelsea? Oh, Chelsea tak wujud pun. Nama saya Nerissa. Terkejut ke? Saya seekor ikan duyung lah. Biar betul. Saya tak ada masalah pun. Cuma telefon saya dah rosak. Aha. Saya tahu saya pembuli. Saya nak buat apa lagi? Saya lain. Saya tak pandai. Taklah. Saya bukan setakat tak pandai je. Awak takkan kutuk saya? Tak. Saya tak tahu macam mana bayi lahir. Mak saya masukkan telur dalam pasir. Ya. Hey semua! Bam! Tengoklah siapa yang datang. Selamat pagi, Megan. Apa khabar pembantu kegemaran saya? Kasarnya. Vic, kenapa awak baca berita ni? Saya tak kisah apa pengkritik kata. Peminat suka Blubber Trouble. Itu lagu nombor 1 kat dunia sekarang. Awak betul, Nikki. Buatlah sesuatu. Kenji, awak maafkan saya. Tapi saya tak dapat imbas nyawa lain. Sistem saya dikompromi. Saya akan terpadam nanti. Saya dah berkhidmat untuk awak sejak awak kecil. Saya tahu awak ragu-ragu untuk ikut jejak langkah ayah awak. Tapi dia ada dalam awak. Awak ialah pemain baseball yang hebat, Kenji. Tapi awak ditakdirkan untuk jadi Ultraman. Awak tak perlu pun. Untuk lindungi awak semua, ada benda kat sana yang saya kena buat. Ingat bila awak cakap dengan saya di atas kapal? Mereka padam kuasa saya. Tapi saya masih boleh dengar awak. Sebab saya dengar dengan bahagian lain dalam diri saya. Kat mana pun ia, di situlah saya akan simpan diri saya. Dan saya janji, mereka takkan dapat jumpanya. Kalau kita ikut cara saya, pasti dah sampai seberang. Alien lebih selamat ikut cara saya. Ini semua salah kita berdua. Amarah kita. Alien, kamu ingat kan Mama dan Papa kerap bergaduh? Itulah sebabnya kami menjadi raksasa. Kami cuma tak nak jadi manusia macam tu lagi. Kita tak boleh balik ke cara yang asal. Maafkan saya. Saya tak tahu kenapa hospital hantar telegram sebab sesama je. Mesti budak-budak tu rasa risau sangat kan? Saya rasa kesian dekat mereka. Mungkin mereka tak tunjuk sangat perasaan mereka tentang keadaan saya. Terutamanya Satsuki, dia selalu cuba berlakon jadi matang. Saya macam nampak Satsuki dan Mei senyum pada kita dari pokok tu. Lepas saya keluar dari hospital ni, satu hari nanti saya pasti akan manjakan mereka. Janganlah. Oh, Kiki ya. Masuklah. Kami memang menunggu kamu. Amboi, saya harap pesawat tu belum berangkat. Sebenarnya saya petualang. Oh, ada kemalangan yang berlaku, Puan. Sekarang jugalah nak buat hal. Orang tengah berdebar nak tahu. Nampak tak? Ia menegak dan condong ke bawah. Alamak, kasihannya semua orang di sana. Ia macam mudah sangat. Mereka lepaskan kita. Itu saja sebab kita dapat lepas dengan mudah. Setidaknya maklumat pada R2 masih baik lagi. Data teknikal tentang stesen tempur tu. Saya harap dengan data tu kita akan jumpa kelemahan mereka. Ia belum berakhir lagi. Jangan risau pasal ganjaran awak. Kalau duit yang awak nak, awak akan dapat duit tu. Kawan awak tu macam askar upahan. Tak pasti kalau dia peduli tentang hal lain atau orang lain. Nampak hebat. Selamat bercuti, sayang. Helen belikan di Oslo. Apa benda ni? Oh sayang, awak dah beli. Terima kasih. Seronok luangkan masa bercuti di rumah. Biar saya jawab. Silakan. Jane, jangan hantar orang gambar rumah kami. Dia nak bawa keluarganya ke sini. Jumpa lagi lain kali. Okey? Baiklah. Jaga diri. Oh, Triceratops. Ini microvesica. Menariknya. Apa gejala dia? Setiap 6 minggu ya. Triceratops ni kecanduan. Pasti kerana tumbuhan di sini. Ini pokok lilac India Barat ke? Betul lah. Tak ada kesan beri lilac.
Pelik, apa puncanya? Jadi, ia sedang mengalami kecanduan akibat milia. Dan ia berlaku setiap 6 minggu. Saya di mana? Scott, saya tak tahu. Saya nak tengok mata awak. Percayalah, saya boleh kawalnya sekarang. Dia mesti tahu, betul tak? Apa? Awak rasa dia tak kawal awak? Tengoklah diri awak. Awak dah jadi baik. Tapi dia lemah. Dia hidup dengan darah unicorn. Awak tak faham ke? Kita dah tersalah. Snape bukan nak batu tu untuk diri dia. Dia nakkan batu tu untuk Voldemort. Dengan air mal hayat, nanti Voldemort akan pulih semula. Dia akan datang balik. Parut saya rasa macam terbakar. Maknanya sesuatu akan jadi. Awak tak rasa ia pelik ke? Benda yang Hagrid paling nak ialah naga. Dan kebetulan pula ada orang yang ada naga. Yalah, berapa ramai orang yang jalan bawa telur naga dalam saku? Kenapalah saya tak perasan? Saya betul-betul risaukan awak. Saya lebih suka dipanggil Mak. Mari, ada inapan di sana. Hari jadi Victoria nampaknya besok. Awak kena mandi dan tidur dulu sebelum awak persembahkan saya padanya. Oh. Apa saya... Tapi... Tadi awak seekor tikus. Awak seekor tikus, awak nak keju. Awak tak... Saya minta awak berikan tanda. Dan... Hai sayang. Kamu sayang kakak kamu kan? Kamu tahu dia sakit. Kenapa tak nak tolong dia? Bila kita tengok situasi Anna saja, ya, memang. Sebab bukan Anna seorang saja dalam situasi sekarang. Dan kalau kita tengok dari pandangan Anna saja, ya, ia sangat kasar. Siapa yang nak badan mereka dicucuk dengan jarum? Dan awak boleh anggap saya ni mak yang teruk sebab sanggup buat macam tu. Dan memang teruk pun. Tapi tak seteruk tanam anak saya sendiri. Mak Mal dah sedia, bos. Wanda dan Pietro Maximoff. Kembar. Yatim pada usia 10 tahun masa apartmen mereka kena bom. Sokovia memiliki sejarah yang sukar. Pietro memiliki peningkatan metabolisme dan homeostasis terma. Wanda pula ada kuasa neuroelektrik, telekinesis, manipulasi otak. Pietro pantas, Wanda pelik. Mereka juga sertai eksperimen Strucker secara sukarela. Memang pelik. Kita bukan berperang, Kapten. Jadi saya ada cerita untuk awak. Matt curang dengan saya. Apa maksud awak? Awak pun tahu ke? Maknanya mereka masih bersama. Jujurnya saya tak sedia nak berdepan dengan dia. Saya nak hati saya terubat dulu kalau boleh. Benda ni selalu berlaku kan? Bila dia berjaya melaluinya, kami akan kembali bersama macam dulu. Awak rasa macam mana? Saya percaya dia cintakan saya. Dan saya tak suka tengok riak muka awak tu. Gabe, saya nak pergi. Awak nak pergi mana ni? Saya tak boleh ada dekat sini. Saya takut. Bila ada dekat sini, saya rasa macam ada satu awan hitam yang terapung atas saya dan saya tak rasa macam diri saya. Satu masa dulu ada seorang gadis dan gadis tu ada bayang-bayang. Mereka saling berhubung, terikat bersama. Sehinggalah satu hari bayangannya sedar dia sebenarnya tengah diuji oleh Tuhan. Jadi faham tak? Selama ni bayangannya sangat bencikan gadis itu. Terima kasih sebab datang. Kakak sayang kamu. Kamu macam polis, Emily. Dan juga kamu ada kekuatan yang sangat menenangkan. Bila kakak ada masalah dan ia sangat menakutkan bila tak ada masalah. Kakak perlukan kekuatan tu dalam hidup kakak sekarang. Dan kakak nak kamu percaya apa kakak nak bagi tahu. Kamu memang budak yang tak berguna. Kamu dah buat kacau dalam taman saya. Kamu akan rasa lebih sakit daripada hati saya.
Pastikan mata kamu terbuka. Saya tak nak mula dari awal. Saya hampir bunuh kamu. Tapi saya tak sebab kamu ada kerja. Tak ada peluang kedua lagi. Diary Empire, tahun 10191, komen ketiga. Perang merebut Arrakis dan mengejutkan semua orang. Tak ada saksi yang tinggal. Maharaja tak bertitah. Apa-apa. Baginda sayang Duke Leto Atreides macam anak sendiri. Ada banyak rahsia dalam bayang-bayang Arrakis. Tapi rahsia paling gelap tak akan pudar. Pengakhiran keluarga Atreides. Gladiator, kau kenal aku? Ada banyak yang kau belum faham. Ibu benar-benar kesal. Kamu mungkin fikir ibu tak ada nilai. Kamu mungkin fikir ibu khianat. Tapi ibu nak kamu tahu. Kalau kamu tak mahu kasih ibumu, maka ambillah kekuatan ayahmu. Kamu perlukannya.